Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita akan berkenalan dengan sahabat kita. Apakah yang dikatakan sahabat? Kita nak cari sahabat. Hari ini kita bagi tip untuk mendapatkan sahabat. Nak dapatkan seorang sahabat itu mesti dia tidak ada kepentingan kepada kita. Kalau kita nak berkawan dengan orang, kita jangan ada kepentingan langsung pada kawan kita itu. Itu dia panggil kita boleh bersahabat dengan dia. Jadi kalau kita nak memilih seorang sahabat tu mesti dia tidak ada kepentingan kepada kita. Walaupun dia itu orang yang rapat dengan kita, ibu bapa kita, kalau dia kawan kita, kita ni anak dia boleh tak jadi sahabat? Tak boleh, sebab dia ada kepentingan. Mungkin kepentingan dia, kalau dia tua nanti anak dia akan menjaganya, itu tak boleh jadi sahabat. Ataupun kawan-kawan kita, kawan-kawan sekerja kita, dia nak kawan kita mesti ada sebab. Mungkin dia nak pinjam duit kita, ataupun kalau dia orang yang senang, dia nak sesuatu pada kita, nak menghiburkan hati dia, dan nak macam-macam lah, nak pergi minum bersama-sama, ada kepentingan. Jadi kita nak cari sahabat ialah yang tidak ada kepentingan langsung, dia ikhlas. Siapa sahabat tu? Macam mana Allah Ta'ala mencipta kita? Dia cipta kita, dia nak sesuatu pada kita? Tak nak. Dia cipta kita, dia bagi makan, dia bagi minum, dia bagi segala-galanya. Dia ada kepentingan tak? Dia tak ada kepentingan apa-apa. Dia cipta kita, dia ada kepentingan tak? Ada. Dia bagi kita makan, dia bagi kita minum, pakaian. Apa benda yang dia nak daripada kita? Tak ada apa-apa. Inilah dia yang dipanggil sahabat. Inilah yang dipanggil kawan. Kalau kita nak bersahabat dengan Allah. Nak berkawan, kawan dengan Allah. Nak mencari friend, cari Allah. Nak cari sahabat, tolan, cari Allah. Allah kawan kita. Macam mana cara kita nak berkawan dengan Allah? Nak kawan dengan dia, nak bersahabat dengan Allah, dengan kita menunaikan sembahyang. Kita bercakap munajat dengan dia. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Macam itulah cara kita bersahabat dengan Allah Ta'ala. Kalau kita ada masalah, kita berdoa pada Allah, kita merayu pada Allah. Allah dah bagi dah semua dekat kita. Kalau kita nak sesuatu, kita berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, dan saya Allah kabulkan. Kita minta tu benda yang baik lah. Jangan minta benda tak elok. Minta benda yang baik. Minta kepada sahabat kita. Kita sebut nama dia, berzikir, bertahlil, bertasbih, subhanallah, bertakbir, Allahu Akbar, tahmid, alhamdulillah. Kita sebut nama dia. Nak makan, kita sebut nama dia. Sudah makan, kita ucapkan alhamdulillah. Nak tidur, sebut nama dia. Sentiasa kita menyebut nama dia. Itu panggil kawan. Allah Ta'ala ni, bila kita minta saja dia bagi. Kalau kita bersahabat dengan manusia, kita minta tak semestinya dia bagi. Dia tak mampu nak bagi. Allah ni kita minta, dia bagi yang terbaik. Contoh kata tak, kita nak seorang perempuan nak buat isteri. Dia tengok perempuan tu berkenan sangat di hati kita nak buat isteri. Kita minta, ya Allah, Tuhan aku, mintalah perempuan tu jadi isteri aku. Allah bagi yang lain, yang lebih baik. Allah Ta'ala bagi yang lebih baik. Mungkin orang tu tak bagus untuk dia, tapi kalau bagus Allah bagi. Tapi kalau benda tu tak bagus, Allah Ta'ala akan bagi yang lain, yang boleh lebih kuat iman dia, yang lebih taat dia pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, itu kita nak berkawan ni, kita kawan dengan Allah. Tinggal lagi kita ni tak nampak. Kita tak nampak Allah Ta'ala dengan mata kita. Sebenarnya
Allah Ta'ala tu, kalau Allah Ta'ala tak wujud, macam mana kita nak wujud? Kalau Allah tu tak ada, macam mana kita nak ada? Allah Ta'ala ni, dia mencipta kita. Itu sebab kita ada atas dunia ni. Jadi sentiasa Allah tu bersama-sama kita. Sentiasa Allah tu bersama-sama kita. Jadi kita nak minta pada Allah, nak puji Allah, nak kawan dengan Allah. Itu. Nak berterima kasih, nak bersyukur pada Allah Ta'ala. Itu kita kena pandai cari kawan. Di atas dunia ni kawan kita siapa dia? Allah. Kita bersahabat dengan Allah. Kita nak minta apa, kita minta pada dia, dia bagi. Dia mesti bagi sebab dia dah bagi tahu, ud'uni astajib lakum, doalah nescaya aku kabulkan. Di dalam kubur nanti, di alam barzakh, kita bersahabat dengan Allah. Di padang mahsyar, dibangunkan di padang mahsyar, kita bangun, alhamdulillahillazi ahyana wa ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang menghidupkan kembali dan dihimpunkan di padang mahsyar. Kita ingat pada Allah. Dan di dalam syurga nanti kita bersama dengan Allah. Jadi daripada sekarang sampai bila-bila, kawan kita, teman kita adalah Allah. Allah tidak pernah memfraskan kita. Allah Ta'ala tak pernah menduka citakan kita. Tapi kalau kita kawan dengan lain daripada Allah, mereka akan menyusahkan kita. Dengan manusia, sesama manusia, kita boleh bersama-sama dengan mereka. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maknanya mereka itu adalah saudara-saudara kita. Orang Islam adalah saudara-saudara kita. Kita tidak boleh bermusuhan dengan orang Islam. Tetapi nak panggil cari sahabat, cari Allah Ta'ala. Nak cari kekasih, ambil Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak pernah menyusahkan kita. Allah Ta'ala tidak pernah menduka citakan kita. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan duka cita, sungguhnya Allah Ta'ala bersama kita. Jadi secara kesimpulan, kita nak cari kawan, nak cari sahabat, kita ambil Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sanalah kita memuji Allah, kita menyebut nama dia, kita berdoa kepada dia, kita meminta kepada dia sepanjang masa. Kita sentiasa ingat pada dia. Dan bila kita ingat pada dia, Allah Ta'ala ingat pada kita. InsyaAllah Sama-samalah kita bermuhasabah, muhasabah diri kita. Kita ni siapa dia di sisi Allah. Kita jadikan Allah tu sahabat kita, sebagai kekasih kita.